buang dia kata cemeh 100 lepas tu dia beli kat ni. Dia pernah beli ni. Tak mana makan. Dia train dia kata RM8. Lepas tu ayak RM6 kamping dia kata. Buang biat semua kata. Dan dia kata pasal cemeh awak kerajaan bagi 100 kita makanlah ni dia kata. Dah tak nak dapat. Kita tak nak dapat kono. Tengok hidup mana nak dapat. Nan cek-cek mari kata ada Allah. Lebih tu tengok mai boleh minyak 5 kilo beras tu sekampik. Beras hang hang makan usul apa? Wangi beras wangi. Ayak kau dia satu habis. Aku secara jujurnya, aku dah tengok 2-3 kali tahu video ni. Tapi tiap kali aku tengok, dia timbul perasaan sebab tau. Dengar apa yang Pak Cik dan Mak Cik duk bersembang kan. Mana dia kata dengan duit sarah RM100 yang dia dapat, bantuan daripada kerajaan tu dapatlah dia beli kondok, kalau tak silap aku, kondok dengan air yang special lah sikit kan. Dan inilah apa hikmahnya bila kita dapat sebuah kerajaan dan pemimpin yang mana prihatin dengan nasib rakyat. Mungkin RM100 bagi kita kecil, sikit, tapi nilai RM100 tu mungkin sangat bermakna buat insan yang kurang bernasib baik. Dan Pak Cik ni pun sebut juga, dengan duit tu lah dia boleh beli beras yang special sikit. Seperti mana dia sebut, beras wangi. Dan juga boleh beli minyak masak 5 kilo. Mana kata kat sini duit RM100 yang dia dapat bantuan daripada kerajaan itu adalah nilai duit yang sangat bermakna bagi mereka. Sampai ada netizen yang reply dan react. Dia kata kami halalkan cukai kami bayar. Makna kata dengan dia nampak pakcik dan makcik ni dapat berbelanja guna duit kerajaan hasil daripada cukai tu, mereka kata mereka halalkan duit tu. Sebab apa? Sebab rakyat hari ni yang mampu bayar cukai ni, dia nampak ke mana duit itu disalurkan. Makna kata duit tu memang betul-betul dapat kepada rakyat yang memerlukan. Sebab sebenarnya rasa sebab, rasa sedih dan rasa terharu tak bila tengok benda ni. Dan salut kepada pihak kerajaan dengan memberikan insentif kepada rakyat yang memerlukan, dan rakyat yang betul-betul kurang berkemampuan ni mereka dapat berbelanja. Akhirnya mereka ada ruang dan peluang nak beli dan rasai makanan yang mereka nak sangat makan. Dan aku berharap sangat supaya kita semua dapat mengambil ibrah daripada video yang dikongsikan ini, supaya kita dapat melihat usaha yang telah pun dijalankan oleh pihak kerajaan. Dan bermula daripada ini, marilah kita sama-sama larikan fokus kita daripada kita duk sibuk tengok isu-isu picisan ataupun isu yang sekadar nak bangkitkan sentimen semata-mata. Sebaliknya kita lihat apa yang kerajaan buat ni sebenarnya adalah satu langkah yang baik. Nak pulangkan balik duit daripada pembayar cukai kepada rakyat yang susah. Sebab kalau kita masih lagi fokus kepada hal-hal yang tak penting, hal-hal yang bersifat sementara, yang tak menguntungkan kita, kadang tu kita mungkin akan terlepas peluang dan ruang yang telah pun disediakan kepada kita. Jadi dalam video kali ini aku nak share sikit satu inisiatif yang dibuat oleh pihak KPKM melalui Jabatan Pertanian Negara, nak bagi RM30,000 kepada petani, yang mana wang ini tak perlu bayar balik. Dan program ini dikhususkan kepada golongan muda. Ni yang paling penting sekali. Makna kata tindakan daripada Bang Mat hari ini nak fokus kepada pertanian dan juga nak fokus kepada golongan muda. Jadi kalau ada sebelum ni kata Bang Mat ni tak kisah pasal anak muda, ini adalah satu perkara yang salah. Dan apa yang kita lihat hari ini dengan ketidaktentuan masalah dunia ni, tapi Bang Mat nak memastikan anak muda ceburi bidang pertanian, guna pertanian moden, dan akhirnya boleh selesaikan masalah keterjaminan makanan dalam negara kita. Jadi aku share lah sikit kat sini yang mana Jabatan Pertanian Malaysia memberi peluang keemasan untuk agropreneur muda. Anda berumur 18 hingga 43 tahun dan terlibat dalam pertanian, ternakan, perikanan atau industri asas tani, kini Geran Agropreneur Muda GAM Startup menawarkan sehingga RM30,000 tak perlu bayar balik. Jadi untuk maklumat lanjut, korang boleh pergilah cari page rasmi Jabatan Pertanian Malaysia, dan kat sini dah ada link untuk korang isi borang.
Jadi harapan aku kat sini, tolonglah anak muda yang memang dah terlibat dalam pertanian, jangan lepaskan peluang ini. Sebab harapan negara ini sangatlah besar kepada anak muda. Nak lahirkan lebih ramai lagi petani dalam kalangan anak muda. Dengan kejayaan yang kalian cipta, akhirnya kalian boleh bayar cukai. Dan cukai itu dirasai oleh golongan-golongan kurang berkemampuan. Semangat akan menentukan kejayaan kita. Assalamualaikum. Ciao.